Ish, sampai bogel lah kereta ni. Dashboard sampai tanggal, cok. Apa yang telah terjadi pada kereta ini? Masalah apakah? Aircon tak sejuk, ada bau hangit. Oh, pula sudah. Bau hangit pula. Proses yang baru. Cooling coil original. Masuk sanden. Inikah yang dinamakan cinta? Yang bau pekong, bau hangit tu kan? Datang daripada sini. Kulat ni lah. Kulat-kulat ni yang bau busuk, bau bacin. Yang kuning-kuning ni warna minyak UV tau. Dia ada bocor sekali. Pasal aircon dia tak sejuk sebab gas bilang satu hal. Yang bau busuk tu datang daripada sini. Ini punca dia. Bau bacin tu. Nak selesaikan masalah kulat ni memang kena tukar baru seketul. Sebab dia dah bocor kan, memang kena tukar. Tapi macam mana nak mengelakkan dia daripada terjadi benda macam ni? Buat meja servis, cuci cooling coil, masalah tu dah tak ada dah. Jadi jangka hayat cooling coil ni panjang lah. Taklah pendek. Dapatlah pakai untuk beberapa tahun lagi. Betul tak, Yud? Betul? Datuk nak kena buat apa ni? Tukar baru. Like, follow, comment, share. Jangan lupa. Okey, bye-bye.